So jam Coros PS4 kita dah habis bateri. Jom kita cas. Memang tak ada respon apa-apa. Kita onkan dia dulu. Sebab tak silap saya dia 0%. Ni charger daripada Coros PS4 Type C. Nampak logo Coros tapi bateri adalah 0%. Jom kita cas. Jam Coros PS4 ni mengambil masa berapa lama untuk cas. Dia boleh cas macam ni dan juga cas macam ni. Ikutlah mana yang anda selesa. So dengan menggunakan kabel Type C, saya pun lupa ni Type C ni fast charging ke tak. Tapi kepala charger dia yang biasa je, watt yang rendah. Okey, saya tukar macam ni lah. So kita cas. Okey, kita masukkan dulu. Bateri 0%. So lebih kurang dalam waktu pukul 3 ataupun 2.59 minit. Kita bagi ralat 1 minit lah, lebih kurang plus minus. Kita tengok berapa lama dia nak mengambil masa untuk cas. Nampak 0%. So kita tengok berapa lama untuk jam Coros ini cas penuh. So mari kita tengok jam sudah pukul berapa. 4.29. So hampir sejam 29 minit. Daripada pukul 3 tadi masih 67%. Adakah sebab kabel? Adakah memang waktu ini ataupun memang sejam lebih untuk dia fully charge 100%? Adakah efek daripada kabel ataupun kepala charger? Siapa-siapa boleh komen dan bagi tahu saya. So kita akan tunggu sampai dia 100%. Mengambil masa berapa lama? So mari kita tengok. Sekarang jam pukul berapa? Sudah pukul 5.03 minit, hampir 2 jam untuk jam Coros PS4 untuk mencapai 100%. So jom kita tunggu berapakah minit dan saat yang betul untuk Coros PS4 ini mendapat 100%. So tadi dalam pukul 5 kan, kita start lebih kurang pukul 3 atau 31 minit. Charge daripada kosong. So dalam pukul 5 tadi baru dalam 97 ataupun 98%. Okey, so berapakah masa lebih kurang untuk kita mendapat bateri 100% untuk Coros PS4? Kita tunggu. So akhirnya lebih kurang pukul 5.06 minit ataupun 2 jam 6 minit ataupun 2 jam 5 minit. Bateri untuk Coros PS4 sebanyak 100%. So lebih kurang 2 jam ya. 2 jam 6 minit untuk kita cas bateri dia. So saya hanya menggunakan kabel biasa dan plug biasa. Saya tak pasti kabel ni fast charging ke tak. Daripada kabel Bose. So saya guna plug Mac Dodo 12 watt. Biasa je. Okey. Itulah masanya. So sekarang saya tengah setting always on display. So kita cas lebih kurang 2 jam 6 minit ataupun 2 jam 5 minit. Okey. See you soon pada review yang seterusnya berkenaan jam Coros PS4.